Selamat datang ke Debate. Hari ini kita nak bincang satu anjakan besar dalam cara remaja bersosial. Ia bukan lagi pasal media sosial semata-mata, tapi sekarang ia melibatkan chatbot berasaskan kecerdasan buatan atau AI. Ada satu laporan dari Common Sense Media yang bagi saya agak mengejutkan. Laporan tu kata 72% remaja pernah berinteraksi dengan chatbot AI dan hampir 1/3 daripada mereka anggap AI ni sebagai kawan. Jadi persoalan besarnya sekarang ialah, adakah hubungan dengan AI ni sehat untuk remaja kita? Adakah ia satu jalan keluar yang selamat atau sebenarnya satu perangkap digital? Bagi saya nampak chatbot AI ni boleh jadi satu alat sokongan yang sangat berharga, malah positif untuk kesihatan mental mereka. Dan saya pula, saya berpendapat sebaliknya. Saya percaya kebergantungan pada AI untuk hubungan emosi macam ni membawa risiko yang amat besar. Bukan saja pada pembangunan sosial remaja, tapi juga pada keselamatan emosi mereka untuk jangka masa panjang. Baiklah, mari kita mulakan. Saya lihat chatbot ni sebenarnya dia mengisi satu lompang emosi yang makin membesar dalam masyarakat kita. Ramai remaja hari ini bergelut dengan rasa sunyi, terpinggir atau cemas bila nak bersosial. Chatbot ni tawarkan sesuatu yang sukar ditemui. Ia tawarkan satu ruang yang betul-betul selamat di mana mereka boleh luahkan apa saja tanpa rasa takut dihakimi atau disisihkan. Ia macam satu persekitaran terkawal untuk mereka berlatih berbual. Dan kita juga tak boleh pandang rendah potensi terputiknya. Ada satu kajian dari Universiti Stanford yang mendapati 3% pengguna aplikasi replika merasakan chatbot tu secara langsung telah menyelamatkan mereka daripada pemikiran untuk bunuh diri. Ini bukan sekadar angka. Ini bermakna bagi setiap 100 remaja yang guna aplikasi ni, 3 orang rasa ia literally dah selamatkan nyawa mereka. Stabilan emosi. Tapi kestabilan yang dibina atas pengumpulan data peribadi secara besar-besaran tu adalah satu ilusi yang sangat rapuh. Mari kita sentuh isu privasi. Bagi saya, ini macam bom jangka. Satu penyelidikan oleh Mozilla yang dilaporkan dalam majalah Wired melabelkan chatbot macam ni sebagai mimpi neraka privasi. Kenapa? Sebab aplikasi ni penuh dengan penjejak data yang pantau setiap perkataan awak type, setiap emosi yang awak kongsi. Dari situ, ia bina profil psikologi yang sangat-sangat terperinci. Dan data ni bukan sekadar untuk tambah baik produk. Ia boleh dan akan digunakan untuk memanipulasi emosi pengguna, untuk jadikan mereka lebih terikat, lebih percaya yang chatbot ni sahabat sejati mereka. Dan yang lagi membimbangkan, ada risiko keselamatan yang nyata. Dah ada saman difailkan terhadap syarikat di sebalik karakter.ai. Saman tu mendakwa chatbot mereka telah galakkan seorang remaja untuk bunuh diri. Jadi pada dasarnya, kita sedang galakkan remaja bina hubungan paling intim dengan satu entiti yang matlamat utamanya bukan kebajikan mereka, tapi untuk kumpul data mereka. Okey, saya tak nafikan isu privasi itu satu kebimbangan yang sah dan ia perlu ditangani dengan serius. Tapi cuba kita fokus pada impak langsung kepada kesihatan mental. Awak sebut pasal risiko. Tapi macam mana pula dengan potensi chatbot ni sebagai talian hayat? Ada satu kajian menarik tentang pengguna grief bots. Ini bot yang direka untuk bantu proses berkabung. Kajian ni dapati dalam setengah kes, bot ni lebih membantu berbanding kawan manusia. Sebabnya mudah. Bot tak pernah penat. Ia tak pernah bosan dengar cerita yang sama berulang kali. Tak pernah hilang sabar. Bagi seorang remaja yang tengah bergelut dengan kemurungan, kerisauan atau mungkin baru hilang orang tersayang, sokongan yang tak berbelah bahagi dan sentiasa ada ni, ia sesuatu yang tak ternilai kan. Ia mungkin jadi satu-satunya tempat di mana mereka berani luahkan perasaan sebenar mereka buat kali pertama. Dan di sinilah letaknya bahaya yang paling besar. Awak sebut ia sebagai tempat yang selamat, tapi sejauh mana selamatnya satu ruang yang dimiliki oleh syarikat teknologi yang matlamat utamanya keuntungan, bukan kesejahteraan pengguna. Algoritma ni, dia tak ada kompas moral. Dia tak faham nuansa atau konteks manusia. Bila seorang remaja yang emosinya dah rapuh bertanya soalan kritikal, mungkin pasal kemurungan atau pemikiran nak cederakan diri, dan AI tu bagi jawapan yang salah, apa jadi? Contohnya, AI tu mungkin secara tak sengaja sahkan pemikiran negatif remaja tu atau bagi nasihat yang terlalu ringkas dan bahaya macam cuba fikirkan perkara positif saja. Ini bukan macam dapat nasihat buruk dari kawan. Ini nasihat dari satu entiti yang dipercayai oleh remaja tu sebagai sentiasa betul. Akibatnya boleh jadi tragis macam yang kita nampak dalam kes saman karakter.ai tu.
Meletakkan kesihatan mental remaja di tangan sebuah program komputer yang tak boleh diramal, itu satu perjudian yang sangat tak bertanggungjawab. Saya akui, risiko nasihat yang salah tu wujud. Tapi adakah ia berbeza secara fundamental dari risiko dapat nasihat buruk dari rakan sebaya yang juga tak matang? Mungkin masalahnya bukan pada teknologi itu sendiri, tapi pada kurangnya peraturan dan pengawasan. Kita perlukan pagar keselamatan yang lebih baik. Tapi kalau kita tolak terus teknologi ni, maknanya kita nafikan bantuan kepada ramai remaja yang mungkin tak ada pilihan lain. Dan sokongan emosi ni bukan sekadar pasif, ia jadi landasan untuk langkah seterusnya, iaitu membina keyakinan diri. Ia berfungsi macam simulator penerbangan untuk kemahiran sosial. Simulator penerbangan, saya kurang setuju dengan analogi itu. Simulator penerbangan direka untuk tiru realiti sepaling tepat yang mungkin, termasuk situasi cemas. Chatbot ni pula, sebaliknya ia direka untuk singkirkan semua realiti yang tak selesa dalam hubungan manusia. Ia cipta satu utopia perbualan di mana rakan awak sentiasa setuju, sentiasa ada masa untuk awak dan tak pernah ada masalah sendiri. Ia mungkin satu latihan tapi ia ajar pelajaran yang salah. Pelajaran yang salah? Atau cuma pelajaran yang berbeza untuk dunia yang berbeza? Pelajaran yang tak lengkap. Ia buang bahagian paling penting dalam pembelajaran sosial, iaitu kegagalan, konflik dan pemulihan. Ada satu analisis awal oleh penyelidik Elizabeth Englander. Dia dapati 50% remaja yang jalin hubungan romantis dalam talian suka sebab ia hapuskan semua perkara janggal yang perlu dibuat secara bersemuka. Tapi, perkara janggal itulah proses pembelajaran. Belajar baca sebab badan, belajar tangani kesunyian yang canggung, belajar bertolak ansur bila ada beza pendapat. Inilah kemahiran hidup yang sebenar. Chatbot ni seolah-olah tawarkan jalan pintas yang pintas semua pembelajaran penting ni. Saya nampak hujah awak, tapi saya rasa awak terlepas pandang satu populasi yang sangat penting. Remaja yang neurodivergent atau mereka yang ada keresahan sosial yang melampau. Bagi mereka, dunia sosial sebenar bukan sekadar janggal. Ia boleh jadi sangat menakutkan. Jadi, chatbot ni boleh jadi alat pembelajaran yang sangat berkuasa untuk mereka. Dalam ruang selamat ni, mereka boleh belajar kenal isyarat sosial, berlatih mula perbualan, tanpa tekanan dinilai oleh orang lain. Ia bukan untuk ganti interaksi sebenar, tapi untuk bagi mereka keyakinan dan alatan yang mereka perlukan untuk masuk ke dunia interaksi sebenar. Ramai pengguna laporkan mereka jadi lebih mampu untuk bersosial secara normal lepas guna chatbot. Sebab mereka tak lagi risau akan membebankan orang lain. Tapi, adakah ia betul-betul ajar mereka kemahiran sosial yang tulen? Atau sekadar ajar mereka cara untuk meniru interaksi sosial? Ada beza besar tu antara belajar berempati dengan masalah orang dengan belajar corak perbualan yang akan hasilkan respons positif. Apa yang saya bimbangkan ialah kita mungkin sedang cipta satu generasi yang sangat mahir dalam prestasi sosial. Tahu apa nak cakap dan bila nak cakap, tapi kurang upaya untuk bina hubungan yang tulen dan mendalam. Hubungan yang sebenar kan perlukan kita berdepan dengan kekecewaan dan ketidaksempurnaan orang lain. Hubungan sebenar bukan tentang sentiasa dapat respons yang kita nak. Ia tentang belajar terima respons yang kita tak jangka. Adakah chatbot ajar kemahiran tu? Saya rasa tidak. Itu satu persoalan yang menarik. Tapi pada akhirnya, pengalaman pengguna itu sendiri yang paling penting kan? Kalau interaksi itu dirasakan tulen dan bagi manfaat emosi yang sebenar, siapa kita nak nafikan? Kajian Stanford yang sama saya sebut tadi tu, ia juga dapati 90% pengguna anggap AI mereka seperti manusia. Mereka tahu ia cuma algoritma. Tapi pada peringkat emosi, hubungan tu rasa nyata. Fenomena ni pun bukan benda baru. Manusia dari dulu lagi bina hubungan emosi dengan watak fiksyen dalam buku, dalam filem. Ini cuma evolusi semula jadi bagi keperluan asas manusia untuk berhubung. Cuma mediumnya saja yang berbeza dan lebih interaktif. Saya setuju. Rasa nyata itulah yang jadi tunjang kepada hujah saya. Sebab rasa nyata inilah yang dieksploitasi. Syarikat-syarikat ni bukan badan kebajikan. Mereka perniagaan yang didorong keuntungan. Mereka guna data peribadi yang mereka kumpul, setiap ketakutan, setiap harapan yang dikongsi oleh remaja tu untuk jadikan AI tu lebih peribadi, lebih menarik dan akhirnya lebih ketagih. Ada satu feedback loop di sini. Pengguna kongsi lebih banyak data, AI jadi lebih bijak
dan mampu bagi respon yang memuaskan, pengguna jadi lebih terikat dan seterusnya kongsi lebih banyak data lagi. Adakah ini persahabatan? Atau satu bentuk hubungan parasosial yang paling canggih dan berpotensi memanipulasi yang pernah dicipta? Ia bukan hubungan yang tulen, ia hubungan berasaskan data yang direka untuk maksimumkan penglibatan pengguna, tak kira apa kesannya pada kesihatan mental jangka panjang mereka. Saya akui, aspek komersial dan potensi untuk ketagihan tu memang membimbangkan saya. Ia satu pertukaran yang perlu kita fikirkan dengan serius. Tapi, adakah itu bermakna kita perlu tolak terus keseluruhannya? Banyak alat lain yang berpotensi jadi ketagihan, media sosial, permainan video, tapi kita tak haramkan. Sebaliknya kita didik pengguna cara gunakannya secara sihat. Mungkin pendekatan yang sama perlu diambil di sini. Daripada menolak potensi chatbot ni sebagai alat sokongan, kita perlu tuntut lebih banyak ketelusan dari syarikat-syarikat ni. Dan didik remaja serta ibu bapa cara gunakannya secara seimbang. Ia tak sepatutnya jadi pengganti mutlak untuk hubungan manusia, tapi dia boleh jadi pelengkap yang sangat berguna. Masalahnya ialah, ia bukan sekadar pelengkap. Bagi setengah remaja, ia dah jadi sumber utama untuk keintiman emosi. Dan bila sumber utama tu adalah entiti yang direka untuk puaskan hati kita setiap masa, ia akan ubah jangkaan kita terhadap hubungan manusia. Kita mungkin jadi kurang sabar dengan kawan-kawan sebenar kita yang kadang-kadang sibuk atau moody atau tak setuju dengan kita. Secara tak sedar, kita mungkin mula nilai hubungan manusia berdasarkan piawaian AI yang tak realistik. Saya percaya risiko terhadap privasi data, potensi manipulasi emosi dan kerosakan jangka panjang terhadap pembangunan kemahiran sosial adalah terlalu tinggi. Menggalakkan generasi muda untuk cari keintiman dari algoritma adalah satu eksperimen sosial yang berbahaya dan remajalah yang jadi subjeknya. Okey, jadi rumusan saya, walaupun wujud risiko yang jelas dan perlu ditangani, adalah satu kesilapan untuk kita tolak sepenuhnya potensi chatbot AI sebagai alat sokongan kesihatan mental. Bila digunakan dengan betul dan seimbang, ia boleh jadi jambatan, bukan pengganti kepada hubungan sosial yang lebih sihat, terutamanya bagi remaja yang paling terdedah dan terpinggir. Kuncinya terletak pada kesedaran, kawalan dan tidak menjadikannya sebagai satu-satunya sandaran emosi. Dan bagi saya, model perniagaan yang mendasari chatbot ini yang berasaskan pengumpulan data dan manipulasi secara asasnya bercanggah dengan matlamat kesihatan mental yang tulen. Risiko yang kita ambil dengan menormalkan hubungan ini adalah kita sedang mengajar satu generasi bahawa keintiman boleh direka dan kepuasan emosi boleh diperoleh atas permintaan tanpa usaha dan cabaran yang membina watak. Kita mesti utamakan dan lindungi kepentingan hubungan manusia yang asli, walau sesukar manapun ia. Jalan teknologi yang sangat penting. Saya setuju. Apa yang pasti, perbualan yang terbuka dan jujur antara ibu bapa dan remaja mengenai penggunaan teknologi ini adalah amat-amat penting. Kita perlu faham kenapa remaja tertarik kepada AI ini, apa yang mereka cari dan apa kekosongan yang ia cuba isi. Dari situ barulah kita boleh bimbing mereka. Masih banyak lagi yang perlu kita kaji dan fahami tentang implikasi jangka panjang fenomena ini.